Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi tentang tanda-tanda penyakit gusi. Pertama, gusi nampak kemerah-merahan dan menggelembung. Ni tanda penyakit gusi lah. Sebab sepatutnya gusi yang sihat warnanya adalah merah jambu dan celahan gusi nampak tajam. Yang kedua, nafas mulut mula berbau walaupun sudah menggosok gigi 2 kali sehari. Dan yang ketiga, paling kerap berlaku iaitu gusi berdarah ketika memberus gigi. Okey, macam mana cara untuk mengelakkan penyakit gusi ni? Yang pertama adalah dengan menggosok gigi 2 kali sehari, iaitu pada waktu pagi selepas bangun tidur dan pada waktu malam, iaitu sebelum tidur. Yang kedua, dengan melakukan pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun, dan jika perlu doktor gigi akan melakukan rawatan penskaleran jika ada karang gigi. Yang ketiga iaitu dengan cara floss gigi. Ramai kan tak tahu floss tu apa? Floss ni merupakan alat yang digunakan untuk membuang sisa makanan dan plak di celahan gigi. Sebab gosok gigi sahaja tak mencukupi untuk membuang plak di celahan gigi dan gusi. Jom saya ajar cara yang betul untuk floss gigi. Yang pertama, kena ada floss. Tarik floss sepanjang lebih kurang 18 inci ataupun 2 ke 3 jengkal. Kemudian lilitkan floss di jari tengah seperti ini. Untuk gigi hadapan, gunakan jari telunjuk dan ibu jari seperti ini. Untuk gigi belakang pula, gunakan jari telunjuk sahaja ataupun ibu jari seperti ini. Masukkan floss di celah gigi hingga ke hujung gusi. Dan ulang pergerakan yang sama di setiap batang gigi. Senang kan nak floss? Semoga bermanfaat. Jangan lupa floss tau.